anda newbie, tak reti nak guna mesin jahit, jom saya ajar tutorial dia. Menjahit sampai pandai, tak perlu hantar kedai, banyak boleh jimat. Yang pertama, pedal. Cocok pedal, jangan buat apa-apa, jangan pijak pedal. Pertama, masukkan benang secara melintang, tutup benang tersebut supaya tidak terkeluar, masukkan dalam lubang dan tarik sampai ke bahagian pemutar bobin dan tutup pemutar tersebut dan gulungkan. Jangan buat apa-apa, angkat tangan macam ni, fokus pada kaki. Let's go! Masukkan bobin ke dalam bawah mesin, tarik ke tepi dan sangkutkan, tutup. Bahagian atas, masukkan ke laluan. Di sini tulis nombor 3, terus pergi nombor 4, nombor 5, kemudian bawa ke nombor 6. Di bahagian ini ada cangkuk, mungkin di nombor 7, kemudian masukkan ke dalam jarum daripada depan. Okey, dah masuk. Satu pusingan roda di kanan. Satu pusingan menyebabkan benang bawah ternaik ke atas. Lepas tu, letak benang ke belakang. Dah siap, tunggu apa lagi? Jom kita jahit. Angkat tapak, turun tapak dan jahit. Dah siap. Senang kan? Nak tips jahitan apa lagi? Cuba komen dekat bawah.